Hai, kembali ke part 2 untuk latihan persediaan peperiksaan akhir. Mereka semua berkepentingan untuk menyiapkan makanan untuk dihidangkan. Nanti, lepas habis peperiksaan SKM tahap 3, pelajar boleh lanjutkan pengajian ke tahap 4 untuk program diploma. Ini adalah peluang terbaik untuk mendalami lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diminati. Dengan melangkah ke tahap diploma, pelajar akan mendapat lebih banyak pendedahan yang pasti akan membantu dalam membina kerjaya yang berjaya pada masa depan. Tanya to all of seni culinary student yang telah selesai menghadapi their final exam dengan cemerlang. Obviously, segala usaha dan kerja keras yang anda semua curahkan selama ini terbukti telah membuahkan hasil kejayaan yang amat membanggakan.